Hai, bertemu lagi kita dalam rancangan masak-masak. Okey, kali ni kita akan masuk buah acar. Wow, cantiknya buah dia. So kalau tengok buah ni kita akan masak sebab kita ada tempahan. So nanti kita akan post. Cuma special dia kali ni ada ke Sabah pula ya. Macam biasa untuk acar buah ni, lepas kita dah buka daripada plastik dia, so make sure kita basuh dulu. Jadi macam biasa, kita dah basuh dekat peringkat yang pertama. So yang ni kita basuh untuk peringkat yang kedua pula lah. Supaya kita tak nak dia ada benda asing kan. Kalau lepas kita dah basuh tu, air dia banyaklah keluar. Sebab tu kita kena basuh dulu. Menariknya acar buah kita. Cantik tau. Warna dia. Wow. Okey, Assalamualaikum. So kali ni kita akan masak acar buah. Sama je konsep macam hari tu. Sebab kita ada tempahan. So kali ni kita akan masak. Okey, kita akan mulakan dengan masukkan minyak dahulu. Okey, kuali pun dah start panas. Macam biasa kita akan masukkan minyak dalam pada pula, maafkan saya. So dalam anggaran dalam satu mangkuk lah. Okey, kuali dah panas. Kita akan masukkan minyak dalam anggaran satu mangkuk. Bagi yang dah pro, tuang je. Tak perlu pakai sukatan. Tapi ini untuk yang nak belajar, so kita bagi tahu anggaran. Okey, kita akan masukkan 4 sekawan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang kita akan masukkan bahan tumis, halia, bawang putih dan bawang merah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, naik aroma dia. Kalau you guys ada dekat sini memang boleh bau. Sedap. Belum siap lagi ni, dah rasa sedap ni. Okey, kalau kita tengok dekat sini, bawang kita yang kita tumis tadi dah nak garing. So kita akan masukkan cili giling. Cili giling ni anggaran dalam berapa sudu? 4 sudu besar. Bismillah. So kita akan masak sehingga garing ya. Kita nampak masakan ni dah garing sikit, barulah kita masukkan bahan yang lain. Masukkan sedikit air. Okey, sekarang kita akan masukkan gula. Anggaran dalam, yang ni kita letak sekilo dulu. So nanti kita akan tengok lah. Tapi dalam anggaran dalam sekilo lah. Sekilo ataupun sekilo lebih. Okey, so gula tadi dah sedikit larut. Jadi kita akan masukkan sedikit air. Untuk proses bantu dia lagi larut lah. Memudahkan gula larut. Okey, kita akan masukkan cuka anggaran dalam setengah cawan. Sekarang kita akan masukkan bahan perasa iaitu garam. Masukkan garam pun secukup rasa.
Okey, sekarang ni kita punya cili dah nak mendidih, so kita akan masukkan buah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunjuk dulu buah kita. So, kita akan kacau-kacau. Okey, sekarang kita akan masak sehingga buah ni betul-betul serap dengan cili. Dia ambil masa sikit sebabnya kita nak bagi dia serap dengan sempurna lah. Dan hasil akan menjadi lagi sedap. So, boleh tengok dekat sini, buah sama memang cantik, ada colourful, merah, hijau, kuning, coklat. Guarantee memang menjadi sedap, insyaAllah. Kalau kita tengok dekat sini, dia dah start berair. So, kita akan masak lagi sampai kuah tu agak likat. Warna dia memang mengancam. Cantik betul kan? Okey, acar buah kita pun dah nak start likat. So, kita dah boleh tutup sekejap lagi. Bagi mereka yang tak pernah rasa acar buah, nak tahu rasa dia macam mana, boleh order dengan kita ataupun boleh WhatsApp saja dengan kita. Untuk acar buah ni kita boleh post. Okey, dia punya dari segi rasa, dia ada pedas-pedas, manis dan masam. Rasa dia sangat balance lah. Dia boleh jadi naikkan tambah selera kita untuk makan dengan pelbagai. Okey, acar buah kita dah masak. So, kita akan biarkan dia sejuk seketika. Kemudian, kita akan packing dan kita akan COD kepada customer yang order. Dan esok ataupun lusa, kita akan post. Bagi mereka yang nak tempah, boleh WhatsApp kita. Nombor saya akan letak dekat ujung ya. Don't forget to like, share, and subscribe to our video channel. Thank you.